Assalamualaikum, what's up everybody? Anda bersama dengan saya, Bro Faizal from iFikir English and welcome to Simple English Dialogue. Alright, so it's Monday hari ni, kita akan go through satu lagi Simple English Dialogue yang anda boleh gunakan masa kerja. Kalau anda sekarang ni sedang cari program kelas yang boleh bantu anda, ni nak menuju tahun 2026 dah ni, dah bulan 12. Anda sebenarnya tengah cari kelas yang boleh bantu anda speaking lebih baik, buat presentation lebih baik, nak jawab soalan dengan bos lebih baik, nak jumpa klien, nak cakap dengan lebih clear dan lancar. So, anda berada di tempat yang betul. Make sure anda stay sampai hujung. Sebelum tu saya nak check. Boleh dengar tak? Kalau kata anda boleh dengar suara saya dengan jelas, please let me know. Kalau kata dengar, komen. Clear bro? Kalau kata dengar, komen. Clear bro? Alright. So, before anda pergi menjamu selera sekejap lagi, kita go through satu simple English dialogue yang betul-betul boleh bantu anda. Okay? Sebab hari ni punya simple English dialogue, almost every single week, kalau tak buat hari-hari pun, anda akan ada satu perkara ni iaitu meeting. Okay, so apa yang berlaku dalam meeting tu? Sekejap lagi kita akan go through. Alright. So, kalau kata dah ready, saya nak anda bagi tahu I'm ready. Okay, before kita continue as usual, saya nak anda check, anda ada tak duduk dalam keadaan macam ni? Okay, ini adalah one of the stories yang kita dapat from our students. Dulu, dia cakap macam ni, dia ada masalah macam ni. Okay, student kita ni adalah businesswoman, entrepreneur. Dia kata, saya ada join networking business. So, kalau anda bekerja similar lah, kita ada jumpa orang lain mungkin dari department lain, dari company lain kan. Dia kata duduk satu meja dengan usahawan. Kalau anda bekerja mungkin duduk satu meja dengan executives, managers. Tapi mereka speaking English. Salah seorangnya ada bertanya saya soalan dalam English. Saya terpaksa, Sebab apa? Sebab dia tak berapa jelas orang tu cakap apa dengan dia. And then dia kata, sebab saya nak dengar lebih jelas sebutan soalan. Bila saya jawab, rupanya jawapan saya beri tu tak berkaitan langsung dengan soalan dia. Yang lain, orang lain dengar tu cover gelak je. Dia kata dia malu sangat. Okay, anda pernah tak macam ni? Pernah tak anda lalui situasi yang similar? Anda nak speaking tapi orang mungkin tak faham apa anda cakap ataupun anda dengar orang cakap tapi anda tak berapa jelas dia ni cakap apa. Kan? And then mungkin ada berlaku miscommunication. Padahal sebenarnya kalau bahasa Melayu anda lancar je, bagus je. When it comes to English, bila nak guna English language, nak communicate, anda ada masalah. So, make sure anda stay sampai hujung. So, hari ni anda akan go through satu simple English dialogue. Setiap hari, belajar sikit, and terus practice. So, hari ni kita akan go through supaya janganlah terus anda duduk dalam keadaan macam ni. Kan? Sampai bila lagi kita nak duduk dekat dalam keadaan yang orang lain nampak kita. Okay. Orang lain mungkin dengar apa yang kita cakap, tapi mereka tak betul-betul boleh communicate dengan baik. Kan? Okay, saya nak tanya, dengar ke tak? Jelas tak? So far clear tak? Kalau clear, comment clear bro. Okay. Alright. So boleh kita continue? Kalau boleh, jom. Let's go. Okay, ini adalah dialog kita pada hari ini. Okay. So the conversation is between Rina and Mr. Farid. Okay. Yang mana Rina adalah admin assistant dekat office ni. Bukan office saya lah. Dekat dalam cerita ni, dalam dialog ni. Dan Mr. Farid adalah orang yang nak reserve ataupun nak book meeting room. Okay. So conversation dia begini. Okay. Ready? Anda dengar dulu. Okay. Lepas tu kita akan ulang sama-sama. Okay. Alright. Good morning. How may I help you? Okay, Rina kata, good morning, selamat pagi. How may I help you? Bagaimana saya boleh bantu Encik? Okay, saya akan explain satu-satu tau. So, anda dengar. So that anda boleh nampak perspektif dia. Good morning, biasalah kalau pagi kita cakaplah good morning. Kalau kata tengah hari, lebih kurang kita cakap good afternoon. Kalau kata petang, good evening. Okay, so how may I help you? Yang ini adalah cara yang paling bagus untuk kita nak welcome someone yang datang ke office kita, ke tempat kita. How may I help you? Macam mana saya boleh bantu awak? Okay. Dalam konteks ni, you ni digunakan. Dalam bahasa Melayu, you ni direct translate-nya awak ataupun anda. So, dalam bahasa Inggeris, kita guna you ni dah sopan dah sebenarnya.
Okay, so dalam konteks ni, how may I help you, walaupun let's say yang datang tu bos ke, manager ke, supervisor ke, it's okay untuk guna you ni. Cuma dalam bahasa Melayu, kita akan translate, let's say kita akan cakap lah encik, tuan. Okay, jelas tak? How may I help you? So tak perlulah kita cakap, how may I help encik? How may I help tuan? Okay, clear ke? Okay, kalau clear, terbaik. Okay, next. Okay, that's a good question. Zarita tanya, kalau kita tambah sir, boleh tak? Yes. How may I help you, sir? Dia bukanlah how may I help, sir. How may I help you, sir? Yang itu bagus juga. Terbaik. How may I help you, sir? Itu pun bagus. Okay. Okay, and then Mr. Farid. Dia cakap, good morning. I'd like to book the meeting room. So, dia kata, good morning. I'd like to book the meeting room. Dia kata, selamat pagi. Saya nak book, saya nak reserve ataupun tempah bilik mesyuarat. Mungkin dekat office dia, bilik mesyuarat ni dia kena reserve, kena book. So dia kata, I like to book the meeting room. Okay, jelas And then Rina pun tanya, sure, what time sir? Okay, sure kat sini sudah tentu. Okay, dia sure of course kan. Kita tak adalah cakap dalam bahasa Melayu tentu ataupun sudah tentu. Kita selalu cakap boleh, tak ada masalah. So dia walaupun bukan direct translation tapi maksud dia begitu. Jelas tak? Nak cakap boleh. What time sir? Pukul berapa? Okay, what time sir? Okay, and then dia kata, Cik Farid jawab, around 3 PM. I have a meeting with a client. Lebih kurang. Around ni maksudnya dalam lingkungan. Jelas tak? Around 3 PM. Kalau kita ada 3, katalah dekat sini, so around 3 PM tu dalam pukul 3. So mungkin lebih awal sikit, lebih kemudian sikit. Okay, clear ke? Around 3 PM. I have a meeting with a client. Saya ada meeting dengan klien. Okay, dapat? Okay. And then Rina cakap, alright, do you need a projector? Okay. Cik perlukan projector ke? Okay. Do you need a projector? So itu maksud dia. And then Mr. Farid kata, yes please. And do you have a whiteboard? Ya. Yes please. So kalau dia cakap yes, boleh tak? Yes ni boleh kita kata dah cukup dah. Cuma bila dia kata yes please, so itu lebih sopan. Dia punya level sopan tu lagi tinggi. So kita cakap yes please. And do you have a whiteboard? Dan ada whiteboard tak? Okay. So last kali Rina cakap, yes we do. I'll prepare them for you. Ya, kami ada. Okay, I'll prepare them for you. Saya akan sediakan semuanya untuk, dalam konteks ni, encik ataupun awak. Okay, dapat tak? Kalau dapat, cuba komen. Dapat bro? Okay. So sekarang kita akan go through sama-sama. Anda dengar and then you have to repeat after me. Okay, ready? Good morning. How may I help you? Okay, sebut. Good morning. How may I help you? Okay, dapat. Okay, next. Good morning. I like to book the meeting room. Okay, sebut. Good morning. I like to book the meeting room. Okay, next. Sure. What time, sir? Okay, go. Sure. What time, sir? Okay, next. Around 3 PM. I have a meeting with a client. Okay, sebut. Around 3 PM. I have a meeting with a client. Okay, next. Alright, do you need a projector? Okay, sebut. Alright, do you need a projector? Okay, and then, yes please. And do you have a whiteboard? Okay, go, sebut. Yes please. And do you have a whiteboard? Last kali, yes we do. I'll prepare them for you. Okay, sebut. Yes we do. I'll prepare them for you. Okay, dapat tak? Okay. So, well done. So, ini yang kita dah go through. Ada at least 3 kesalahan cara guna yang saya nak highlightkan lepas ni. Okay. So, kalau anda nak make sure anda boleh bercakap, communicate dengan baik, macam dialog begini ni anda nak senang nak keluar daripada mulut anda. Okay, make sure anda klik dekat bawah ni, kita ada button. Okay, button bawah kuning. Anda boleh klik dekat button tu.
and then fill in form, and then anda boleh isi and then klik submit. Sebab anda nak tahu lagi banyak. Anda mungkin nak tahu kelas iFikir ni macam mana. Boleh tak ada try kelas tak yang saya boleh join? Sebenarnya kita ada try kelas yang anda juga boleh join. Supaya anda boleh experience, the full experience. Yang ini kita go live ni, kita highlightkan satu dialog. Tapi dalam kelas of course, proses dia, dia punya fundamental sama, kita gunakan learn, practice and repeat. This is actually our formula. Tapi anda akan experience lebih detail di dalam kelas. So, anda boleh fill in the form and then talk to our team. Okay? Alright. So, boleh kita go through yang seterusnya pula. Kesalahan yang pertama. Kalau kata boleh, saya nak ada komen. Let's go bro. Okay, jom. Okay, kesalahan yang pertama. Okay, yang ramai orang buat. Iaitu dia kata, I want to book meeting room. Kalau itu yang anda cakap, yang ini tak betul. Walaupun bunyi dia betul tapi macam betul, tapi dia sebenarnya tak betul. Sebab kita mesti ada at least a. Okay, I want to book a meeting room. Okay, cuba sebut dulu. Ready? 3, 2, go. I want to book a meeting room. Okay, dapat tak? I want to book a meeting room. So, dalam bahasa Inggeris, dia tak ada macam ni dekat dalam bahasa Melayu. Secara direct dan sama tak ada. So, dengan the ni kita mesti adakan dalam konteks ni sebelum meeting room. Okay, I want to book a meeting room. Okay, cuba sebut. I want to book a meeting room. Okay, I want to book a training room. Sebut. I want to book a training room. I want to book a dressing room. Sebut. I want to book a dressing room. Okay, I want to book a changing room. Sebut. I want to book a changing room. Okay, dapat tak? So, dia mesti ada dekat sini baru betul. Kalau anda cakap, I want to book meeting room, yang itu tak betul. Okay, jelas tak? Okay, siapa yang mungkin first time baru join ni? Anda bersama dengan saya, Bro Faizal, dari iFikir English. Hari ni kita go through satu simple English dialogue tau. So, yang ini kesalahan yang ramai orang buat. Iaitu, dia cakap, I want to book meeting room. Sebenarnya tak betul. Kita mesti ada dekat situ. Okay, jelas tak? Okay, kalau clear, cuba komen. Clear bro? Okay, ni kesalahan yang pertama. Okay, cuba ulang dengan saya lagi sekali. I want to book a meeting room. Sebut. Make sure sebut tau. Okay, I want to book a meeting room. Okay, I want to book a training room. Sebut. I want to book a training room. I want to book a presentation room. Sebut. I want to book a presentation room. I want to book a changing room. Sebut. I want to book a changing room. Okay. Nampak simple, tapi kita nak make sure bukan saja simple kita tahu dalam kepala, kita nak kena tahu untuk cakap. Whenever kita perlu cakap, kita boleh cakap. Alright. So, itu yang pertama. Okay. Jelas? Okay. Siapa yang mungkin baru join ni first timer, cuba komen. First timer bro. Mungkin ada yang first time nampak iFikir English. Mungkin first time nampak Bro Faizal join Simple English Dialogue. Okay, cuba komen. First timer. Alright. Okay, jom kita sambung pula. Okay, kesalahan yang kedua adalah bila nak tanya masa, kita tanya, what time you want? Yang ini sebenarnya tak betul. Okay, dia ada structure yang tak betul dekat sini. Okay, akhir masuk. Okay, welcome. So, what time would you like? Yang itu lebih tepat. Ataupun yang seterusnya adalah begini. What time do you want? Baru betul. Bila kita nak tanya pasal masa, kan, what, okay, soalan-soalan kan, kita ada 5W1H. Betul tak? 5 wives, 1 husband. Apa dia? What, why, where, who, when. So, ini semua kita nak kena tanya. Soalan ni, selepas dia mesti ada do. Contohnya, kalau kita cakap what time you want, tak betul. Sebab apa? Kena ada do. Okay, siapa yang baru masuk? Okay, welcome. Siapa yang baru join? Welcome. Kita tengah go through Simple English Dialogue and saya tengah highlightkan beberapa kesalahan yang ramai orang buat. Yang ini kesalahan bila tanya soalan. Okay, setiap hari memang kita akan tanya soalan pun. Kita tanya soalan, kita beri jawapan, kita bagi kita punya opinion. So, dua bentuk lah. Pertanyaan dengan jawapan. So, itu yang kita buat almost setiap hari. So, make sure anda sebut dengan betul.
Okay. So what time would you like? Okay, sebut. What time would you like? What time do you want? Sebut. What time do you want? Baru betul. Jangan cakap what time you want. Tak boleh. Okay, clear tak? Kalau clear, komen. Clear bro. Siapa yang mungkin pernah guna dan buat yang ini, dia pernah cakap what time you want, make sure next time anda betulkan. Jelas? Alright. So, boleh kita pergi ke kesalahan yang ketiga pula? Kalau boleh, cuba komen. Boleh bro, let's go. Okay. Kesalahan yang ketiga adalah, dia kata macam ni. Bila kita cakap pasal masa, kalau bahasa Melayu mungkin dia cakap macam tu, around 3 PM like that. Like that tu, dia nak cakap macam tu. Pukul 3 macam tu. So sebenarnya kita tak payah tambah pun dekat sebelah tu, like that tu tak perlu. Kita je cakap around 3 PM. Yang itu pun dah good enough dah. Okay, jelas tak? Pernah tak dengar orang cakap ni? Around 3 PM like that. Around 4 PM like that. Around 9 AM like that. So kita tak nak guna like that. Kita boleh dropkan, kita fokus around 3 PM. Okay, clear tak? Okay, sekarang jangan clear je tau. Saya nak anda ulang dengan saya. Okay, jom. Ulang. Dengar, lepas tu repeat after me. Tapi sebelum tu, kalau anda nak make sure anda boleh improve communication anda lebih baik, pronunciation lebih baik, anda klik dekat sini, bawah ni ada button. Okay, klik dekat button ni and then fill in the form. Okay, anda ada soalan lah. Macam mana ya? Saya nak boleh speaking lebih baik, saya nak join kelas. Kelas mana sesuai untuk saya? Saya ni dewasa. I fikir memang kita fokus on working adults, kita tak ada kelas untuk kanak-kanak. Okay. Husamuddin, you can actually click here. Dekat bawah kiri ni, fill in the form and then you can talk to our team. So later on boleh join kita punya try class. Okay, kita akan ada try class yang kita boleh invite nanti. Okay. So ulang dengan saya dulu. Cuba sebut. Husamuddin. Alright. Around 3 PM. Sebut. Around 3 PM. Kita sebut beberapa masa Around 4 PM sebut. Around 4 PM. Around 9 AM. Sebut. Around 9 AM. Okay, dapat kan? Jangan tambah like that tu. Itu boleh drop kan. Okay. Jelas ke? Kalau jelas cuba komen. Jelas bro? Okay. So sekarang ni, sebab anda berada di IFK. Okay, kalau anda orang dewasa yang tengah cari kelas, tengah cari program yang sesuai untuk anda boleh improve communication skill, okay, so anda boleh klik dekat button ni, okay, dekat bawah ni, kita ada button orange ni, kuning kan, kuning orange tu, klik and then fill in the form. So nanti kita akan ada try class. So untuk anda betul-betul tahu macam mana program IFK, anda boleh join try class tu nanti, cakap dengan kita punya team, okay, fill in the form. Sekarang ni, dengan IFK, apa yang kita buat adalah kita ada learn, practice and repeat. Lepas kita go through, belajar, kita kena practice and kita kena ulang. Okay. So sekarang ni, kita akan buat pengulangan tu. So are you ready? Kalau ready, comment. I'm ready. Kalau ready, anda boleh comment I'm ready. Okay. So kita akan go through. Anda dengar dulu sekali and then kita akan ulang sama-sama. Good morning. How may I help you? Good morning. I'd like to book the meeting room. Sure. What time, sir? Around 3 PM. I have a meeting with a client. All right. Do you need a projector? Yes, please. And do you have a whiteboard? Yes, we do. I'll prepare them for you. Okay, dapat tak? Okay. Sekarang ni saya nak anda ulang dengan saya. Make sure anda ulang tau. Sebab learn, practice and repeat ni adalah bukan saja belajar. Tapi anda kena ulang. Bila anda practice, keluarkan, barulah mulut kita ni bergerak. Barulah tambah dan develop skill. Okay, jom. Go. Good morning. How may I help you? Go. Good morning. How may I help you? Dah. Okay, siapa yang dah, saya nak anda komen I did. Comment I did. Okay, next. Good morning. I'd like to book the meeting room. Sebut. Good morning. I'd like to book the meeting room. Okay, well done Noriza, Aisyah. Well done, good job. Okay, and then, sure, what time, sir? Okay, sebut. Sure, what time, sir? Go. Sure, what time, sir? Okay. And then next, around 3 PM.
I have a meeting with a client. Okay, sebut. Around 3 p.m. I have a meeting with a client. Okay, siapa yang dah buat, komen emoji yang dah suka. Fire ke, smiley ke. Okay, next. Alright, do you need a projector? Okay, sebut. Alright, do you need a projector? Okay, siapa dah ulang, komen emoji yang dah suka. Okay, next. Yes, please. And do you have a whiteboard? Okay, sebut. Yes, please. And do you have a whiteboard? Okay, kalau dah, komen emoji. And last kali, yes, we do. I'll prepare them for you. Okay, sebut. Yes, we do. I'll prepare them for you. Okay, well done. Good job. Okay, next. Kesalahan yang pertama tadi, make sure anda sebut dengan betul. I want to book a meeting room. Bukannya I want to book meeting room. Dia mesti ada a dekat situ. Dia lebih jelas. Okay, cuba sebut, ulang, ready. 3 to go. I want to book a meeting room. Go. I want to book a meeting room. I want to book a training room. Sebut. I want to book a training room. I want to book a changing room. Sebut. I want to book a changing room. I want to book a dressing room. Sebut. I want to book a dressing room. Okay, well done. Okay, ni kesalahan yang pertama. Yang kedua pula. Okay, cara sebut bukannya what time you want. Tapi, sama ada dua ni. Okay, yang kita boleh gunakan. What time would you like? Okay, sebut. What time would you like? Okay, what time do you want? Sebut. What time do you want? Okay, dapat? Alright, that's good. And then, ni, tak perlu sebut yang like that tu. Dia sebut around 3 p.m. Okay, sebut. Ready? 3 to go. Around 3 p.m. And then kita buat variation sikit. Around 9 a.m. Sebut. Around 9 a.m. Around 5 p.m. Sebut. Around 5 p.m. Alright, good job. Okay, siapa yang dah buat dari awal tadi, cuba komen I did. Okay. Saya macam nak bagi satu bonus. Siapa nak saya bagi bonus? Yang ini nampak simple tapi pada saya penting. Kalau anda orang dewasa yang bekerja, pasti akan jumpa dan sebut nombor ni. So benda ni penting yang saya rasa sangat bagus untuk semua orang tahu. Kalau nak, cuba komen. Nak bro? Nak tahu? Apa dia? Saya nak bonus. Okay. Ni bonus dia. Bonus dia adalah nombor ni sebenarnya cara betul untuk sebut dia apa dia? Ramai orang sebut 3, betul tak? Tapi adakah itu cara sebutan yang betul? Jawapannya tak. Itu bukan cara sebutan yang betul. Cara sebutan yang betul apa dia? Cara sebutan yang betul adalah 3. Okay. Cara sebutan yang betul adalah 3. Okay. Saya tunjuk. Hold on. Okay, ni. Okay. Cuba sebut betul-betul. 3 pokok. 3 nombor 3. Okay, cuba sebut. 3. 3 apa dia? Pokok. 3 baru nombor 3. Macam mana nak sebut tu bro? Senang je. Keluarkan lidah sikit. Dan letak antara gigi dengan gigi atas bawah ni 3. 3. Sikit je. 3. 3. Okay, cuba sebut. 3. Dapat tak? Baru betul. Baru betul sebutan tu. Siapa yang selalu sebut 3 je? Cuba komen. Saya bro. Ataupun komen me. Tak apa, mengaku je tak apa. Yang penting lepas ni anda kena sebut dengan betul. Alah, simple sangat ni. Benda simple ni lah nak kena jaga. Sebab apa? Kita cakap tak number every single day. Confirmnya, kalau anda bekerja, week ada numbers, dates ada numbers, sales ada numbers, apa lagi yang ada numbers? Quarter ada number. Okay, setiap bulan tu, month ada number. Betul tak? So, number ni critical tak? So, kalau kita tersebut silap depan bos yang betul-betul particular dalam English contohnya, klien yang betul-betul menilai kita sentiasa, kan kita tak nak macam tu. Kan? Okay. So, bonus dia adalah sebutan ni dan jom. Saya nak anda kita buat sama-sama. Ready tak? Cuba urut lu mulut.
Urut sikit. Okay. Dengar betul-betul Kita buat sama-sama. 3. Dengar dululah saya cakap. 3. 33. 333. 3,333. 33,333. Dah dengar kan? Okay, kita buat sama-sama pula. Ready? Are you ready? Kalau ready, komen. Ready? Okay, jom. Sebut atas dulu. 3. Go. 3. Okay, next one. 33. Sebut. 33. Okay, next. 333. Sebut. 333. Okay, next. 3,333. Sebut. 3,333. And last kali. 33,333. 33,333. Alright, well done. Good job. Okay. Siapa yang buat dari awal tadi? Okay tak sebut numbers ni? Mulut ni. Okay tak? Kalau kata okay, komen. Okay bro. So ini yang anda kena improve, iaitu cara sebutan. So kalau anda nak make sure anda boleh sebut dengan lebih baik kan. Dia mesti bukan saja dengan knowledge. Kalau sekadar knowledge, tahu dah, oh ni 3, yang ini 3. Tapi bila sebut ni, kita nak boleh keluar dengan lancar bila kita perlu. So make sure anda klik dekat sini. Okay, klik dekat sini, fill in the form. Okay, anda nak tahu. Macam mana try kelas I Fikir English, saya nak try lah, saya nak cuba. Yang hari ni saya go through dengan anda ni satu simple English dialogue. Tapi nak develop anda punya skill yang lebih baik, dia mesti consistent. So mungkin anda nak tahu apa program dia. Okay, supaya bila nak sebut ni jadi senang. 333. Sorry, saya buat dari awal 333. 333. 3,333. 33,333. Saya pergi lebih sikit sampai million lah. 333,333. 3,333,333. 33,333,333. 333,333,333. Okay. Kalau anda nak, boleh keluarkan macam tu dengan lancar. Make sure anda klik dekat sini. Okay. Fill in the form. Isi sampai bawah. And make sure cakap, saya interested nak tahulah macam mana try class I Fikir English. Sebab saya nak tahu macam mana saya boleh communicate dengan lebih baik. Saya nak lebih lancar. Dan tahun depan saya nak boleh jadi orang yang boleh communicate dengan baik. Okay. So, saya rasa itu saja. Dan mungkin kalau boleh saya share. Okay, one of the feedbacks yang kita dapat daripada one of the participants, daripada Nur Husna, Cahaya yang Baik. Dia kata, I had refreshed my English learning through this online program. I found it very amazing to relearn this language in my own mother tongue, ensuring comprehensive understanding of the subject matter in simpler way. Itu yang kita buat. Maksudnya, kita gunakan bahasa yang anda faham. Okay, and then dia kata, for long period of time, I have a belief that English can be understood, can be better understood when we could understand the situational context based on our native language. But I didn't know how could I explain this to others until I found LIPA formula, which is this one. Learn, practice, repeat. Okay, via this program. This is a good kickstart for a better way of relearning English. Itulah betul lah juga. Dari satu sudut, kita ni sebenarnya ada the knowledge, pernah belajar sebelum ni. Tapi kita nak naikkan kita punya skill. So, nak naikkan skill ni tak ada cara lain. Kita mesti learn, practice and repeat. Dia tak akan berlaku dengan tiba-tiba. Mungkin adalah orang yang hari ni tidur, esok tiba-tiba boleh speaking. Tapi bukan berlaku kat semua orang lah. Most of us, we have to do it the right way, which is probably we can say the hard way. Realitinya, belajar, faham, kita practice, ulang dan ulang sampailah kita lancar. Dekat sinilah kita punya skill akan meningkat dari hari ke hari. Okay, so thank you so much everyone. Saya rasa itu saja. Thank you so much siapa yang dari awal kita ada. Rubisia, Nuriza, Aisyah, who else? Ita,
Aisyah, ada 2 Aisyah. Kita ada siapa lagi? Zul Hazmi, and then kita ada Aisyah. Okay, thank you everyone. Rin Hassan. So thank you so much. Okay, kalau anda belum lagi sign up, anda boleh klik dekat sini. Cakap je dengan team, tak apa. You can actually talk to them. I'm sure you have a lot of questions. So klik dekat sini, fill in the form, and then cakap kat dia, saya nak tahu macam mana try kelas tu. They will be able to help you insyaAllah. Alright, so take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.